Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ni kita nak main game Frigid Dust. Kalau mana saya lanjut, make sure to like dan subscribe. Ding. Ada notification. Jaja kita main. Kita main chapter 1 ke chapter 2? Part 1. Jadi, main orang ke 2 orang? Part sini. Part. Haha. Tadi 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 orang. Kosong. Jadi kat sini. Apa yang Dia lagi sangat. Boleh nampak inside. Dah. Ya, sebelum lari. Ada 2 orang je. 3 orang je. Mana akak? Malaysia. Kena main sesuatu. Oh, Aisyah, belakang. Mana? Akak. Mana lagi seorang? Bulu kucing situ. Mana lagi seorang? Macam dia tak boleh cari. Kesian Lagi kes. kan dalam tu. Oh, ni player ni. Oh, kena crouch. Excuse me? Botak. Hello. Apa ni? Progress. Tuan bacakan? Oh, 1963. Back now, tak nak. Jom. Turn back. Tunggu. Ke mana? Ke mana? Oh, dia tengah sembunyi. Dia tengah dalam ni. Ih. Mana dia? Dia. Dekat sini. Ui, kenapa dia tak pergi? Dekat mana? Kau tengok dekat sini. Oh, tu badan akak. Tengok. Tengah lalu. Tepi. Kenapa screen shaking? Sama lah. Sebab dia aku punya version ni. Dia baik. Dia jump scare. Oh, the mission. Unlock the bunk room. Macam mana nak keluar? Enable the power negative brightness. Another brightness lah. Ini gelap. Oh, sana. Lari. Cepat masuk. Mana dia? Tutup. Okey, habis tu kena buat Explore dululah. Ih. Nak buka level. power dia. Takutnya. Dah jump scare dekat seorang pun. Kena crouch ke? Oh, aku. Ia ada 2 bulu kucing 1. Apa ni? Dia ada apa tu? Apa? 9. Pintu. Ah, kat tu.
Oh, saya kena on ni lah control room. Itu. Ini apa ni? Oi, gila. Boleh sembunyi dalam ni. Mana? Ni, boleh sembunyi dalam ni. Bye. Ni, boleh sembunyi. Yap. Ini apa ni? Oh, tak sambung. Kita kat bilik sama. Asyik terangkanlah. Takutlah gelap. Kau akan pergi bilik yang tadi. Keluar je, dia tak takut. Oh, dia keluar. Tutup. Kau matilah kau. Tak baiknya. Kenapa di sini? Takutnya. Oh, dia tak ada. Mana kau? Kau apa? Lari. Mana kau? Dia kat depan, Aisyah pergi je keluar. Sekejap. Asyik screen shaking. Ya. Mana apa? Tak, sebab Aisyah punya ni grafik. Tengok apa dia kat depan, dia kat akak. Dia tak gerak pun. Kenapa? Dia takut lampu Tak apa. Tu dia. Aisyah gerak je Syah kat sini. Keluar je. Dia tak kejar. Nampak? Janganlah belakang dia. Macam mana? Aisyah pusing cari benda. Aku jaga dia tau. Move. Agak berat hari tu. Nah. Mini game tu susah lah. Oh. Kalau dia hijau maknanya dia dah siap. Mana budak adur punya? Manggau. Dia ada lagi. Ni tengok. Ada. Cek barang. Tu buat apa ni? Okey, ni tak ada apa. So, kita tak cari apa-apa pun. Kita cari clue je. Elevator tu okey ke? Habis tu kat situ. Kalau keluar situ habis ha. Okey, Betul kan? Betul lah tu tadi. Sekejap. Oh. Rest in peace, my baby. She got hit by a bazooka. Makan jam sikit. Korang aja betul. Dah 3 kali dah tak mati. Karina. Tengok dulu. Budak ni. Cepat. Bangkau tu buat bunyi. Oh, laluan sini lah apa tu? Ada apa? Kita dapat sembunyi kot. Control room. Bang, mana bang? X mana X? Oi, X mana?
Okay. Enable the power, unlock the bunk room, grab the X. Dah tahu lu. Sini itu locked. Ni ada pintu tapi rosak. Tak nak. Takut gila. Cat. Tutup pintu tahu, takut dia nampak. Tak, saya dah tutup pintu. Tak apa. Woi, boleh buka pintu. Yes! Tadi akan tengok bunyi tu kan? Dengar kan? Wih, gila. Tadi satu tadi tu. Bagilah aku masuk. Botak. Jatuh. Ya Allah. Cuba akak tutup. Ini screen nak macam jadi. Wih, gila betul. Nah, tolak. Kalau tak bagi-bagi maknanya skill tu. Kak ada kerja kak. Siapa suruh pergi? Ha?